Kalau kau suruh aku pilih antara MT-07 ataupun mungkin Kawasaki Z650 ke apa kan, aku rasa aku pilih ni lah, confirm. Tak, kau tengok kan, macam MT-07 kan, walaupun horsepower dia lebih kurang, tapi dia adalah parallel twin dan dia cuba mimik bunyi yang ada pada V-twin. Yang ini memang real V-twin. So nak apa lagi kan? Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasiharis Motovlog. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. So hari ni aku masih lagi dekat Malaysia Auto Show 2025 dan belakang aku ni adalah booth Suzuki. Untuk Malaysia Auto Show tahun ni aku rasa sangat menarik lah, sebab kita ada Big Four Japanese brand lah, iaitu ada Suzuki, ada Yamaha, Kawasaki pun ada, dan of course ada Honda juga. So untuk video kali ni aku nak tunjuk dengan korang walkthrough sikit untuk booth Suzuki ni. Kau tengok lah berapa banyak model ada kat sini. And then lepas tu aku nak fokus pada satu motor yang aku rasa orang selalu overlook lah, iaitu motor ni 2025 SV650. So ini adalah booth Suzuki yang mana dia dekat tengah-tengah. Sebelah kiri dia adalah booth Indian dan yang sana adalah Moda. So dia sebenarnya adalah satu payung yang sama, iaitu under AMI. So kita start daripada belah tepi ni. Yang belah tepi ni aku rasa lebih kepada motor 250 lah. Yang ini dia panggil Gixxer 250 SF. Kemudian yang ni version naked dia Gixxer 250. Dan yang ini pun 250 juga, iaitu V-Strom SX. Ni nice juga ni. And then yang ini adalah Bergman 125 kalau tak silap aku. Satu kerugian jugalah kita tak dapat yang 250 kan. Ada 125 saja. And then yang motor yang tayar kecil ni adalah Suzuki Avenis. Okey, kita terus kepada yang tengah ni. Okey, yang tengah ni kira macam flagship model diorang lah. Yang ini motor touring iaitu GSX S1000 GX. Kemudian yang ini superbike GSX R 1000R. Dan yang ni pula yang semakin popular sekarang iaitu GSX 8R. Dan yang ini, siapa tak kenal maksudnya dia tak main motor sangat lah. Hayabusa baik. Ni nampak ni. Tak payah nama-nama RR semua tak ada. Dia Hayabusa je terus. Dan dekat bahagian sini kita ada V-Strom 800. Kalau tadi 250, yang ini 800. Kemudian yang ini dia punya super naked iaitu GSX S1000. Dia kalau nak letak dia mungkin lebih kurang macam Katana, tapi dia bukan Katana lah. Yang ini 8R yang ada aksesori. Lain macam. Nampak sporty apa semua, tiba-tiba ada top rack. Tapi banyaklah aksesori ni, kau tengok. Ni untuk back mount kat tank. Banyak lah. Dan untuk V-Strom yang ini adalah yang 1050cc. Dan kita sampai dekat motor yang aku rasa agak terpinggir dekat tepi ni. Iaitu Suzuki SV650 Spirit of Samurai. Aku suka motor ni. Kalau dalam dia punya kategori, aku rasa kalau kau suruh aku pilih antara MT-07 ataupun mungkin Kawasaki Z650 ke apa kan, aku rasa aku pilih ni lah, confirm. So kenapa aku pilih untuk fokus dekat model SV650 ni? Aku rasa simple je, sebab kalau aku nak cerita semua motor yang ada kat sini, video ni takkan jadi 10 minit lah, dia akan jadi 10 jam. So aku rasa tak payah buang masa, kita terus cerita pasal motor ni lah. Kekuatan paling besar untuk motor ni adalah yang pertama, dia V-twin. And then lagi satu, dia punya harga. Aku rasa harga dia sangat berpatutan dengan apa yang dia bagi. Harga dia bawah 30,000. Memang nice. Enjin SV650 ni adalah 645cc liquid cool, yang mana dia ada radiator kat depan lah. Dia bukan macam certain yang Ducati, kalau V-twin tak semestinya liquid cool. Ada banyak model juga yang air cool, especially Ducati Monster yang lama-lama lah. Dual overhead cam 90 degree. Satu piston kat sini, satu piston lagi kat belakang sikit. Dia punya ni 90 degree. Dan dia ada primary balance yang meminimalkan vibration. So bila korang bawa, walaupun RPM dah tinggi sampai 10,000, masih smooth lagi lah.
Dan dia juga ada dual spark teknologi. Dia pakai 4 spark plug walaupun 2 piston. Dan enjin ni menghasilkan 75 horsepower dekat 8,500 RPM dan torque 64 Nm of torque. Untuk comparison, MT-07 menghasilkan lebih kurang 75, so kurang 1. Dan ZC50 hanya 67 horsepower je. So enjin ni aku rasa memang untuk motor ni the strongest point lah. Dari segi frame, kau boleh nampak ni, frame ni dia warna dia macam gold sikit. So frame yang dia pakai adalah steel tube release. Dia masih lagi mengekalkan look yang aku rasa sangat unik lah. Dari segi frame ni dia bukan saja functional, tapi dari segi estetik pun dia cantik. Dia sebab dia pakai trellis kan. Dia one piece tau. Ni, kemudian dia terus sampai belakang. Kalau dari segi frame ni, dia memang buatkan motor ni rupa macam Ducati Monster yang awal tu, yang M900 tu. So frame trellis ni dia memang sangat kena lah dengan enjin motor ni yang configuration jenis V-twin, yang mana dia menyebabkan secara teori akan menjadikan motor ni sangat-sangat agile, sangat accessible untuk advanced beginner pun sangat sesuai. Aku nak sentuh sikit pasal dia punya design, tapi aku rasa kita go through dulu semua spek dia secara sekali lalu, kemudian baru kita sentuh sikit pasal design. Dari depan korang boleh nampak front suspension dia adalah jenis telescopic. Dia bukan USB fork. Kemudian dia punya brake semi floating kiri dan kanan. Brake caliper dia Tokiko tapi 4 piston. And then dia punya brake hose masih pakai rubber. Dan untuk bahagian belakang of course dia pakai monoshock. Dan brake dia adalah Nissin single piston. Depan dan belakang tak ada masalah, ada ABS. Saiz tayar dia normal 17 inci, depan 120, belakang 160. Okey, seat height motor ni adalah 785mm. Lepas ni aku nak try duduk. Dia punya berat dia adalah 198 kg. Which is pada pendapat aku still ringan lagi lah. Capacity tank adalah 14.5 liter. Okay, korang tengok sendirian ni dia punya cockpit. Very basic lah. Ni ada kill switch. Kemudian ni throttle. Throttle dia pun push and pull. Jenis pakai dua kabel ni. Start button. Yang belah kiri ada emergency light. Lampu tinggi, lampu rendah. Signal. Horn. Sangat basic. Benda yang diperlukan ada. Okey, sekarang kita cerita dari segi konsep ataupun design. First kali aku rasa Suzuki tak ada pun intention untuk jadikan motor ni retro ataupun motor yang orang kata apa, classic inspired kan. Aku rasa tak ada pun. Apa yang berlaku adalah motor ni sebenarnya dia diperkenalkan pada akhir 90-an, iaitu tahun 99 kalau tak silap, popular pada awal tahun 2000 lah. Dan pada masa tu, design yang macam ni, design yang macam lampu bulat, tank macam ni, kemudian dia ada shape, nak kata terlalu sporty pun tak, memang kena lah dengan zaman tu. Tapi masalahnya motor ni kalau compare design dia dengan yang tahun 99 ataupun awal 2000 tu, dia lebih kurang ke? Tak banyak berubah pun, memang kekal je. So itulah sebenarnya cerita dia. Dia bukan macam contohnya Triumph Trident ataupun Kawasaki Z650 yang terang-terang inspired untuk jadi lebih retro kan. SB650 ni tak, dia just stay the same, frozen in time. So kalau kau pakai motor ni, korang terfikir nak dress up macam 90-an ke apa kan, memang kena, memang masuk. Nak convert jadi macam modern cafe racer pun memang senang lah. Korang boleh dapat idea tu lah. Okay, jom aku nak tunjuk macam mana aku duduk atas motor ni. Okay, bismillah. So first kali dari segi handlebar, aku rasa dia tak terlalu lebar. Dia agak upright juga. Kalau kau tengok sendiri macam mana aku duduk ni, kaki aku pun sangat compact tapi selesa. Jauh lebih selesa daripada aku punya Ducati Monster. Obviously lah, sebab aku dah pakai clip on kan. Itu pasti lah. Even dalam trim yang standard pun, Ducati Monster tu aku rasa lebih agresif berbanding yang ni. Yang ini rasa lebih compact. Aku rasa sangat tak intimidating lah. Nice. Okay, so secara kesimpulan dia, kalau aku diberi pilihan lah, macam aku cakap awal tadi, kalau aku diberi pilihan untuk pilih antara motor MT-07 ke ataupun Z650 ke, even Triumph Trident sekalipun, aku rasa aku akan pilih motor ni. Sebab apa? Sebab dia true V-twin. Dia memang V-twin betul-betul. Dan motor ni pun sebenarnya memang masa aku beli Ducati Monster dulu, aku ada tengok jugalah. Cuma aku rasa macam aku nak spend lebih lah. That's why aku pilih untuk beli Ducati Monster. Tak, korang tengok kan, macam MT-07 kan, walaupun horsepower dia lebih kurang, tapi dia adalah parallel twin dan dia cuba mimik bunyi yang ada pada V-twin. Yang ini memang real V-twin. So nak apa lagi kan. So bagi aku dalam kelas dia, dia adalah satu motor yang aku rasa dia affordable dan paling fun dalam kategori dia. Disebabkan engine V-twin tu, kau dapat karakter V-twin yang best dan bunyi yang sedap. Oh, kalau korang nak dengar bunyi dia, kau boleh dengar sekarang. Aku masukkan. Kau tak boleh dengar kat sini sebab bising kan. Tapi aku dapat daripada website Akrapovic. So korang boleh dengar.
Okay, so aku rasa sampai sini je dulu aku punya cover untuk Suzuki. Untuk Malaysia Auto Show 2025 ni, korang boleh komen kat bawah apa pendapat korang tentang motor Suzuki ataupun SV650 secara spesifik. Dan komen juga kalau korang rasa motor mana yang aku patut test ride untuk bagi aku punya feedback. Dan seperti biasa, kita jumpa pada video seterusnya. Jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum.